Nak masuk Gua Hira tapi tak larat nak panjat beribu anak tangga. Nasib baik ada muzium ni. Hari keempat dekat Mekah. Ingat tak dekat video sebelum ni aku ada cerita pasal nasi Arab yang lagi sedap daripada Aromansiyah? Inilah kedai tu. Kedai ni nama Abu Abdul Aziz Restaurant. Dia tak ada tempat untuk makan kat sini, so memang kena tapau dan makan kat hotel. Harga pun jauh lebih murah. Hari ni kita orang ada sesi ziarah dengan mutawif. Sebelum start ziarah dah makan siap-siap. Pakej mutawif yang aku ambil dekat Mekah ni adalah termasuk dengan airport transfer daripada Jeddah Airport ke Mekah, bimbing umrah dan ziarah. Jabal Omar tu, nama dia Omar sebab Sayyidina Omar punya bani semua duduk situ dulu. Rumah Sayyidina Omar, kalau lalu kan ada Hyatt Regency kan. Dia katakan dulu dekat area depan pintu tu lah rumah Sayyidina Omar. Masa ni Jabal Rahmah tutup, so kita orang tak boleh pergi Jabal Rahmah. Masa ni bulan 12 tapi siang memang agak panas. Ni Masjid Namirah, tempat Rasulullah memberi khutbah terakhir. Lepas tu kita orang melawat Arafah. Lepas tu ni dekat area kaki bukit Jabal Nur. Sebenarnya sesi ziarah ni tak banyak sangat tempat yang kita orang pergi. Lepas tu kita orang terus balik hotel. Malam ni aku akan ke Hira Cultural District. Tapi yang tu aku pergi sendiri, bukan under mutawif. Petang tu aku jalan-jalan lagi dekat belakang hotel aku. Lepas tu kita orang balik hotel dan rehat dulu. Malam tu kita orang keluar naik Uber. Uber dekat Mekah ni murah-murah je, korang tak payah risau. So dah sampai Hira Cultural District. Dekat sini ada macam-macam kedai juga kalau korang nak makan. Waktu malam barulah sejuk dan nyaman. Main reason kita orang datang sini adalah untuk Muzium Wahyu. Muzium ni menceritakan tentang wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Memang sangat menarik. Dalam ni juga ada replika Gua Hira. So kalau korang tak larat nak panjat Jabal Nur, korang datang je ke muzium ni untuk merasa macam mana duduk dalam Gua Hira. Kat sini nak naik unta pun ada. Lepas dah siap melawat kawasan ni, kita orang nak balik ke hotel semula. Macam biasa kita naik Uber je. Boleh nampak clock tower daripada sini. Cantik sangat view clock tower ni malam-malam. Aku suka sangat tengok. Cantik kan? Dah sampai area hotel. Aku sebenarnya baru perasan sebelah restoran Abu Abdul Aziz ni ada kedai 2 rial juga. Balik tu dekat hotel aku belikan anak aku kek sebab hari lahir dia. Itu je vlog untuk hari ni. By the way, ramai yang tanya aku itinerary. Sorry korang, aku tak ada itinerary lengkap untuk bagi. Tapi untuk trip Turki Umrah ni, aku dah ada full video dekat YouTube. Video tu adalah full trip kita orang. Jemput subscribe our YouTube juga. See you on day 5.